Sorry, boleh ada air je. Kitchen dah tutup. Kitchen dah tutup, tapi pintu hati awak belum tutup lagi kan? I'm back. Miss you. Mulalah tu nak conquer daddy dia seorang-seorang. Orang dewasa kena sabar. How are you? Fine. Encik Kuchai yang buat delivery ke kafe kami. Cuma dia kan accident, so dia cakap awak boleh tolong. Lama saya naik station kali ni. Saya ni ibarat lalang mengikut tarian angin. Wow, poetic. Morning. Morning. Lambatnya awak balik. Sampai sekarang saya masih bawa Myra. Saya cakap gambar ni tak jadi. Padahal... Looks good to me. Are you serious? Yeah, I mean, alah gambar je kot. Gambar ni dia boleh ditafsirkan dengan sejuta maksud. Gambar ni ada satu maksud je. Maksud apa? Awak kata. Okey, kat belakang tu. Kat situ. Tadi tu kenapa? Myra kat luar tu. Staff lain pun ada. You're not answering my question. Bercakap dengan lelaki pasal lelaki lain depan lelaki sendiri. Siapa kat dalam? Buka pintu ni, siapa kat dalam? Lah, Amin. Nasib baik boleh buka. Baru ingat nak kena hentak dengan tangga ni. You guys... Zarif, tolong aku susun barang. Sorry guys, ada kerja. Kau percayakan aku? With my life. Kau? With my life. Tu. Aku tak tahu nak buat apa. Kau tak ada. Hello. Where are you? Kat dalam hati awak. Wow. So sweet. You better be. I'll call you back. My client is here. Can you please let me talk first? Saya simpan daripada siang tau. Saya tengok awak dengan Ami. Macam lebih-lebih je. Awak ingat saya buta? Sayang, awak terlebih emo ni. Orang lain pun nampak kot. Awak buat apa dengan dia dalam store sampai berkunci bagai? Sayang, it's not like what you think. You are the love of my life.